setiap gram simpanan emas ada maknanya tau. Adakah 1 gram ni tak bermakna sebab sangat sikit? Adakah 1 dinar ni tak bermakna sebab sangat sikit? Kalau anda nak tahu, jangan lupa tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Apabila tuan-puan dah berjaya untuk simpan 10 gram emas yang pertama, ini bukanlah angka yang kecil. Ia adalah satu penanda penting yang menunjukkan anda serius untuk bina kekayaan jangka masa panjang. Simpan 10 gram emas bukan sekadar simpanan, ia simbol tuan-puan dah disiplin. Disiplin untuk tak belanja sewenang-wenangnya. Disiplin untuk utamakan masa depan berbanding kepuasan segera tuan-puan. Sebenarnya ramai yang mulakan simpanan dengan akaun gap ni, yang mana sikit demi sikit konsisten simpan sama ada RM100, RM200, RM300 sebulan, terpulang ikut tuan-puan punya bajet masing-masing. Dalam masa beberapa bulan, apabila cukup gram dalam akaun gap ni, tuan-puan boleh keluarkan gold bar 10 gram yang pertama. Nilai 10 gram hari ni hampir mencecah RM7,000 tuan-puan. Jadi ibarat tuan-puan dah simpan 3 bulan gaji bagi yang bergaji RM2,000. Okey, jadi gold bar 10 gram ni juga mudah dicairkan, mudah untuk dipindah milik dan kukuh dari segi nilai. Ia cukup kecil untuk disimpan sendiri dan cukup besar untuk jadi pelindung nilai jangka masa panjang. Dan jika tuan-puan dah capai simpanan 10 gram emas yang pertama, tuan-puan boleh ulang lagi step yang sama untuk 10 gram yang kedua. Tuan-puan boleh letakkan target yang seterusnya pula untuk simpanan 50 gram juga. Jadi bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Polygold, boleh isi form biru sign up di bawah atau rujuk saja pin video Diana untuk bermula. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.